Di Malaysia rata-rata mereka kalau secara statistiknya yang tertinggi 50% nak kita dapat. Jadi kita tak mahu benda ni masih lagi berulang. Kita nak tukar statistik tu menjadikan kalau boleh less than 30% yang datang nanti kita dapat. Kalau boleh kita nak zero, tapi memandangkan banyak kekangan untuk kita menjalankan tukar macam tu, jadi kita kena perketatkan lagi cancer awareness supaya menjadikan KPI kita tu tercapai. Jadi sekarang ni di Malaysia tahap 1 dan tahap 2 dalam 30% darjah. Jadi setakat ni sejak pembukaan kita Pink River Center tu sampai sekarang ni kita dapati di proses zero. Tidak ada seorang pun yang tak dapat datang ke Pink River Center Clinic untuk mendapatkan rawatan kerana kita ada nurse yang memang berdedikasi orang tu untuk mencari mereka, mengesan mereka di mana mereka berada untuk datang mendapatkan rawatan.